intro. Ha. Ni pegang ni. Buat intro. Pegang. Saya banyak kerja ni. Aduh. Hei. Kenapa intro? Selamat pagi. Sekarang kita berada di Sungai Pahang. Temerloh. Pahang River Temerloh. Untuk trip apa nama ni? Mancing udang. Udang galah. 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam bersama Pio Pisang. Pio Pisang. Lagi kan abang kan ni pandai bercakap. Dia tak macam mana dia? Pagi-pagi ni belum ada idea lagi. Pengurusi majlis. Alamak. Apa Percubaan pertama. Harap-harap apa? Membuahkan hasil. Masa ada pakai kamera jadi malu. InsyaAllah. Bang, udah makan. Tunggu dulu. Tak boleh kan? Intro saudara saya tadi teruk sangat. Buat malu orang aman je. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita kembali di channel Pio Pisang. Barulah nampak. Tadi gelap ni. Lightning belah sini lah. Aduh. Okey geng, hari ni aku bersama geng-geng Taman Salak Murni 2. Kami ada trip beserta dengan Abang Pejal dan juga Aceh. Temerloh Sungai Pahang bagi menduga udang galah. Depa ni semua nubi-nubi lah, pendatang baru. Aku bawa bagi depa rasa enjoy tarik ikan. InsyaAllah kalau ada ikan, ada ikan pula dah. Kalau ada udang nanti kita share saya dah. Apa-apa pun mantap. Okey bang? Okey bang? Okey. Telefon bunyi pula dah. Allah. Lucu be. Ada barang be. Lucu be. Allah. Lucu ke be. Kasut tu. Sudah mari. Kenapa tak cakap bang? Alhamdulillah. Gambar kita dah selesai tu. Gambar guru. Aduh mantap. Nampak rakam mak. Dah. Dah. Bismillah. Alhamdulillah, syukur, mantap. Alhamdulillah. Okey bang. Barang dia bang. Ramai. Lagi. Allah bang, lucu bang. Aku pula kuat. Bang, lembut lah bang. Tak ada bang. Abang tipu saya bang. Abang cerai saya. Dia punya goyang tu lah. Tiba-tiba lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Karat. Jadi. Yang kedua. Mantap. Pardu mantap. Udah masih ada guys. Robot sudah jumpa guys. Bang. Okey bang. Pas satu bang, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Okey. Aduh. Alhamdulillah geng. Ikan ke. Mantap geng. kita kasih. Ini gambar lagi geng. Kita sudah jumpa pot geng. Kita cek. Assalamualaikum. Salam. Yo, kat mana? Hah? Kau dekat atas ke bawah? Ke bawah. Hang berapa ekor? Ada udang tak? Hang ada berapa ekor? Oh, 2 ekor. 2. Okey macam ni. Hang main kat aku. Aku baru ada 4 ekor juga, baru dapat pot cun ni. Pot cun. Hang main kat aku. Hang nampak aku parking, parking alur aku ni. Hang bawah sikit daripada aku. Tapi jangan dekat, jangan ikat sangkak ni. Alur aku ni. Okey. Okey. Alur kau Aman turun bawah. Turun bawah sikit daripada homestay kita tu. Okey. Haris bersama Abang Yus.
Kelihatan mukanya masih kumpau. Ada aura-aura kumpau di situ. Sementara saudara kita sedang santai-santai. Bagaimana tu? Market ke? Pasar tani ke? Bang. Ada bang. Ada dah. Aduh. Tang udang makan lah bateri habis kan. Tang bateri duk ada udang tak mau makan. Aduh. Apa hang ni? Wih. Lengan besar sebelah. Ni mesti kuat bergaduh. Lengan besar sebelah. Wih, okey you. Udang kurang upaya. UQ. Kaulah insan bertopeng kemuliaan. Quran lah. Hah? Kepuraan. Sorry. Kemuliaan. Dia bila udang tak makan jadi macam ni Udang dia main sak-sak lah. Biasalah. Temeluh ni dia menduga betul. Bila dia main, no. Sok penumbuk bang. Bila dia tak main, macam-macam lagu naik. Kaulah insan bertopeng kepuraan. Bang, janji tak kumpul tu ya? Janji dah hasil? Janji yang lesen. Fardu. Makan. Hasil pagi kan 5 ekor besar-besar bus. Jadilah daripada tak ada langsung. Boleh buat makan tengah hari. Mantap. Kumpau ke tu? Hei. Mana? Udang besar tuan-tuan. Ni. Hidup kan? Kalau hidup biar kat sini. Ha? Kita bila mati je. Ni. No. Gila. Ini baru bagi gorgon dah. Babi kau dapat? Ni lambat sikit makan. Mana? Api. Dia tanya budak yang turun sekolah minta. Lambat makan juga. Palo je besar. Bukan dia punya orang lain. Bukan dia punya. Dia berehat. Nak hello? Tak mau hello? Punya saya tu baby. Ha? Punya saya tu. Habis kau tu? Tak mau hello? Hello? Aris. Ingat ni sepik besar. Cik, dapat tiu. Dapat bola. Paling ekor okey. Champion. Belum lagi. Ini pasal pertama. Jom masak lu. Ha, masak ni. Ni, masak. Masak ayam lah. Ada perlombaan. Lomba Formula 1. Carga. Ada perlombaan Formula 1 tu. Bapak ikat belakang lah. Ada cara. Lari! Itu kalau jut terbang pun dia tak isyak tu. Lari! Lagi mesti. Tak payah ni apa, biar angkat letak tepi macam ni je. Kita gerak pakai tangan je. Maggi je bang. Maggi je. Maggi pun Maggi kosong ni bang, udang tak ada. Ada Maggi kosong kan bang? Tangkap udang. Maggi kosong. udang simpan. Udang nak bawa balik. Maggi kosong je. Itu orang tersayang. Cicap. Maggi pun Maggi kosong. Sedih amat. Jadi
tu apa? Ui, ada barang. Barang hilang. Barang yang lepas jangan dikenang. Mungkin kita akan lebih pada carrier candak sotong lepas ni. Mendangkan udang terlampau selek itu belum. Baru 4 ekor. Abang MU kita baru sekok. Dah lah seorang Liverpool, seorang MU duduk satu. Dah kena kutuk dengan Jimmy. Satu bot pula ada masalah. Ini boleh mendatangkan masalah. Benda lain tak ada, itu juga dikutuk. Tak ada modal. Saja. Janji dia beli bahan kita. Modal. Kami. Bang. Ada ni. Ikan ni. Udang bang, udang. Udang. Allah. Waduh. Besar bang. Oh. Tarik dia lain macam tu. Aduh. Aduh. Wah. Cuma sekadar konten bang. Menangkan konten udang tak apa nak ada. Sebablah konten black-black. Oh, mak ham lompat. Okey. Kayu pun je seronok. Oh, kayu nampak tu je ingat tu udang ni. Aku nampak Ajih PM aku dia kata kami bergerak pulang. Siapa? Ajih. Aje. Nopal. Bukan nak pulang balik kan? Tak aku balik homestay kot. Kursi lah. Ha. Oh, maksudnya pisang lah tu. Dia pun tadi dia kata abang beja lah dapat 2 ekor. Dekat ni, tepi-tepi sangka. Okey. Oh, ya, ada makan. Okey. Ada makan lah. Kayu lagi. Kayu lagi. Kayu sentuh rock pun jadi rasa seronok gila apa dia. Rasa teruja gila. Woi. Okey. Aku record lah semua ni. Okey. Oh. Sagi Jimmy dengar dia gelak ah. Jadi bahan lah. Jimmy dengan Bejal kau-kau lah bahan kita ni. Dia sumpah lah dekat belakang pun dia sumpah. Ha? Muka kumpau. Budak MU kumpau. Dah lah healing tengok pam pasir. Tengok pam pasir healing kan. Healing tengok pam pasir kan. Ampui. Sangat tenang saudara. Begitu tenang suasana. Suasana yang begitu santai, tenang. Memang lagu pun lagu Jauh daripada hiruk pikuk kota raya yang busy. Bekerja dia. Tajuk dia. Begitu santai suasana lain. Kumpau. Biasa. Walaupun satu. Begitu cekal. Seorang jaka maskulin. Begitu cekal. Memakai baju MU. Menyokong tegar. Walau di mana berada. Rencana. Demi rencana tidak ada. Hak tu. Abang you tu daripada muka Korea jadi muka Kenya. Masak apa tu bang? Sayap. Tungan. Hari kita mandi. Air slow. Awak sana buka. Masak apa tu bang? Ini abang buat juicy. Ayam goreng juicy. Oh dah. Ayam Mak Limah biadab.
Hah? Mak Limah apa? Mak Limah biadab. Yau. Jangan. Macam aboh tukang masak tu kan. Apa? Abah kau. Jangan. Ho. Cik lemak coy. Sekejap ready made. Beja tu rendam dengan air panas pun saya tu. Kecut lebih tu. Ke bawah tu. Konten udang tak ada. Coba kita tak masak ah. Oi mau. Udang tak ada. Kita buat kita tak masak kan. Uish. Ikan ke ni? Sini. Habis umpan. Umpan habis. Oh, berapa dia buat ni? Pardu. Sepik dan nesok. Jangan turun. Bahaya. Mutiara. Bersinar. Berkilau. Bercahaya. Haris bawa balik ada misau? Tak. Oh, tak ni. Okey. Dua jam oh, lepas 2 jam. Sejam yelah 1.5 tadi masuk. Line berapa pound ni? Mainline lah. Mainline 20 je. Oh, macam peraya. Copria. Okay. Thank you. Aduh, ingatkan baju. Tempat baling-baling tu makan dia. Aku baling nak pergi semayang. Dia jadi tu perasa tu. Ni perasa. Ni. Tu aku nak mencari je. Segan tadi aku nak minta kat budak tu. Dia tanya kata. Sebelah ni ada kita orang dah naik 3 ekor baru. Dia kata dia pun sekor tadi tu. Aduh, dia nak perasa pula bang. Aduh, kita dah tak bawa. Yang kita bawa haram. Kita bawa tak mau. Apa benda pula ni? Tu ayo. Petang-petang baru makan you lah. Dia boleh buat galak pula petang-petang ni. Tengah pacu ni. Oh, tak nampak sirip. Uish. Patin. Oh, patin petang sudah lapar ya patin. Patin. Patin, petang-petang patin lapar.
Kau ni dah petang-petang. Barulah. Terlebih berhati-hati kali tu. Terima kasih sayang ku ucap padamu, oh kerana menyambut tanganku yang hampir layu. Badai cinta melanda mengarah arus, menjadikan pantai yang indah kian bercelaru. Betul no? Ekor putih Ya. Marilah oh sayangku dekat padaku, sayangilah diriku ini seadanya aku. Oh, tak sanggup lagi menyebut kata rindu. Alhamdulillah. Syukur.